Minggu depan kita dah masuk ke minggu kedua bulan Oktober 2025. Dalam video pada kali ini kita nak menyelusuri, nak melihat apakah senarai-senarai bantuan, apakah aktiviti yang terkait dengan bantuan kewangan daripada kerajaan yang bakal berlaku sepanjang Minggu Harapan untuk info untuk pengetahuan anda di luar sana. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwanebi. Okay guys, pada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay, Minggu Harapan, minggu kedua bulan Oktober 2025, antara minggu yang sangat menarik sebenarnya dalam bulan Oktober nanti kerana ada beberapa perkara penting yang bakal berlaku pada Minggu Harapan yang bakal mencorakkan bantuan kewangan daripada kerajaan kepada rakyat. Yang pertama sekali, pada Minggu Harapan akan ada bayaran untuk bantuan budi madani RM200 yang bakal disalurkan pada 8 hari bulan Oktober 2025 kepada mereka yang berkelaikan. Harus diingatkan, bantuan budi madani ini bukan terkait dengan penyasaran RON 95 tetapi adalah terkait dengan penyasaran subsidi diesel yang telah pun berlaku pada pertengahan tahun 2024 tahun lepas. Dan penyasaran subsidi diesel ini hanya melibatkan mereka yang di Semenanjung sahaja. Di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan, harga diesel bersubsidi tidak ada perubahan, masih kekal hanya di Semenanjung saja. Harga diesel sekarang ini di pump station adalah harga yang bukan bersubsidi. Jadi untuk membantu mereka yang mempunyai kenderaan diesel ini, membantu untuk menampung kos kenaikan akibat daripada penyasaran subsidi diesel ini, telah pun diperkenalkan bantuan budi madani RM200 diberikan dimasukkan ke dalam akaun bank ataupun ambilan secara tunai bagi mereka yang tiada akaun bank. Konsep yang berbeza jika dibandingkan dengan penyasaran subsidi untuk RON 95 yang sedang berlangsung sekarang ini. Dan harus diingatkan, bayaran untuk budi madani RM200 ini pada 8 hari bulan Oktober, hari Rabu Minggu Harapan, seterusnya adalah pada 7 hari bulan November, hari Jumaat, kemudian pada 5 hari bulan Disember, hari Jumaat, dan pada 9 hari bulan Januari 2026, hari Jumaat. Okay, untuk jadual seterusnya selepas daripada tarikh itu, kita masih lagi menunggu daripada Kementerian Kewangan untuk info berkaitan dengan perkara tersebut. Okay, yang seterusnya, bantuan yang bakal disalurkan sepanjang Minggu Harapan sudah semestinya adalah terkait dengan bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat yang mana kebiasaannya dibayar sekitar 10 hari bulan setiap bulan. Antara bantuan bulanan yang disalurkan adalah seperti bantuan warga mas, kemudian allowance orang kurang upaya, bantuan kanak-kanak, bantuan am negeri, bantuan am persekutuan dan ada beberapa bantuan yang lain yang anda boleh rujuk di ebantuan.jkm.gov.my ataupun di jkm.gov.my. Untuk mereka yang mungkin merasakan berkelaikan untuk memohon mana-mana daripada bantuan yang disenaraikan, anda boleh menghadirkan diri ke mana-mana cawangan JKM yang berhampiran dengan anda ataupun mengisi permohonan secara online secara dalam talian di ebantuan.jkm.gov.my. Tapi harus diingatkan, kalau anda menghantar secara dalam talian dalam masa 14 hari selepas permohonan dihantar, anda perlu menghadirkan diri ke mana-mana Jabatan Kebajikan Masyarakat yang berhampiran dengan anda untuk melengkapkan proses verifikasi, proses interview dan sebagainya bagi penilaian untuk kelulusan bagi permohonan bantuan tersebut. Jadi untuk bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat ini seperti bulan-bulan sebelum ini, kadang-kadang awal, kadang-kadang lambat, lain kawasan, lain tarikhnya, memang tidak sekata. Kadang-kadang rakan anda sebagai contoh di Johor dah terima, anda di Melaka masih lagi belum terima, kadang-kadang di Sabah, Sarawak dah terima seawal 3 hari bulan, 4 hari bulan, di Semenanjung kadang-kadang sampai 10 hari bulan, 11 hari bulan, ada juga kadang-kadang di pertengahan bulan, ada juga kadang-kadang yang mungkin agak sedikit bermasalah hanya menerima pada penghujung bulan. Jadi untuk info, untuk pengetahuan anda, anda boleh berhubung terus dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat yang berhampiran dengan anda untuk mengetahui dengan jelas tarikh tepat bayaran bagi bulan Oktober 2025 ini. Okay, seterusnya yang paling menarik sekali yang bakal berlaku pada Minggu Harapan adalah perbentangan bajet 2026 yang bakal berlaku pada 10 hari bulan Oktober jam 4 petang. Jadi kita bakal mendengar berkaitan dengan senarai-senarai bantuan kewangan yang bakal disalurkan sepanjang tahun 2026. Sangat menarik sebenarnya, lebih-lebih lagi kerana sekarang ini semua orang tahu bahawa sekarang ini ada lebihan pendapatan oleh kerajaan akibat daripada penyasaran subsidi RON 95
penyasaran subsidi diesel dan sebagainya. Jadi lebihan pendapatan ini seharusnya diagihkan semula kepada rakyat menerusi bantuan kerajaan yang mana antara lainnya seperti STR 2026 nanti, SARA 2026 dan bantuan-bantuan lain, bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat juga dan lain-lain bantuan lagi yang terkait daripada kerajaan. Jadi diharapkan akan ada penambahbaikan kepada semua bantuan yang disalurkan untuk tahun 2025 yang bakal disambung pada tahun 2026 nanti, terutama sekali STR 2026 dan SARA 2026. Ya, ini Amin dah ulas banyak kali sebenarnya dalam video-video sebelum ini untuk pengetahuan, untuk rekod, untuk info anda. Nanti kita sama-sama nantikan pada 10 hari bulan Oktober 2026 untuk mendengar perinciannya daripada mulut Perdana Menteri sendiri berkaitan dengan perincian untuk bantuan-bantuan tersebut untuk rujukan kita. Dan anda harus bersedia, terutama sekali untuk STR 2026, untuk melihat nama anda ada dalam senarai ataupun tidak. Kalau tak ada, perlu menghantar permohonan baru untuk melihat berkaitan dengan data anda dalam sistem sama ada up to date ataupun tidak. Kalau tak up to date, perlu dikemas kini. Bagi mereka yang dah 3 tahun ataupun lebih tak mengemas kini, diwajibkan, bolehlah jatuh wajib untuk mengemas kini bagi membolehkan proses kelancaran. Status kelulusan diberikan kepada anda dan pembayaran diberikan kepada anda untuk STR 2026 tahun hadapan. Jadi guys, itu tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.